Alhamdulillah, pada video ni saya nak tunjukkan kepada anda kenapa syarikat Mah Bayu Engineering Sultan Berhad, syarikat saya pasang 3 dB dekat rumah customer. Paling sikit pun 2 dB, 4 dB, ada tu 6 dB. Jarang-jarang syarikat saya pasang 1 dB sahaja. Kalau customer tak ada bajet, baru kita pasang 1 dB. Tapi kalau customer banyak bajet, ada bajet lebih, kita pasang 3, 4, 5, 6 dB. Baru-baru ni, bahagian belakang ni roboh. Ini baru mak saya, ibu saya baru buat wiring. Baru buat rumah. Bukan buat wiring, minta maaf, salah cakap. Baru buat rumah. Ini semua papan tu ni. Ini papan ni. Papan. Separuh batu. Separuh batu. Dan belakang tu ada pokok durian. Yang tu pokok durian Farid. Nampak tu batang durian besar tu. Yang dia potong-potong tu. Tu nampak sampai situ kan. Okey. Pokok durian tu tumbang sebab ribut. Betul-betul hempap ke atas bahagian sini. Ni roboh Habis roboh. Bumbung pecah, air masuk, wiring short, wiring rosak. Bahagian sini pun kena kan? Sini kena sampai mak saya, ibu saya kena buat balik ni, renovate balik. Apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, apakah kebaikan memasang lebih dari 2 dB atau lebih dari 1 dB? Sebab bila berlaku kes macam ni, pada tahun 2000, bila buat wiring ni mah? 2021 kan? 2021 saya buat wiring kat sini. 2025 kena hempap pokok durian masa 4 tahun lepas tu. Dan pada waktu itulah sistem saya sangat berfungsi dan dibuktikan kepada anda semua. Ini DB ketiga, DB untuk dapur. DB ni kontrol untuk bahagian dapur sini saja dan belakang. Dan bila berlaku runtuhan tu, wiring jadi short, dia trip, bahaya. Bila macam tu, family saya just switch off dekat situ aja. Kalau dah nampak dekat sini, nampak tak wire-wire ni? Banyak wire short. Ni. Boleh Farid? Sini. Jangan pecah video. Jadi apa yang kita perlu buat? Offkan saja. Offkan saja. Selamat. Kalau dekat satu rumah tu ada 1 dB saja, macam wireman low class atau wireman level standard rendah pasang, satu rumah 1 dB saja, bila berlaku kecemasan, berlaku bencana alam, berlaku masalah yang macam rumah ini hadapi, satu rumah tak ada api, satu rumah black out, customer akan susah, kos akan keluar lebih tinggi. Tapi Mah Bayu tak ada. Bila saya pasang DB macam ni, bahagian sini aja yang black out yang tak boleh pakai. Sebab dia short. Apa yang perlu dibuat adalah, Farid, tukang rumah, dia letak tirai kat sini. Belakang Farid. Belakang. Tukang rumah hanya perlu letak canvas dekat sini, tirai, tutup. Tukang rumah boleh buat kerja dekat belakang tanpa mengganggu kawasan bahagian living area. Anda lihat, walaupun saya off power dekat dapur, living area masih boleh pakai macam biasa. Ada lampu. Dekat dalam ni pun sama, dalam bilik. Ada lampu, nampak tilam ni semua. Tak ada masalah. Ni semua ada lagi lampu. Sebab itu, syarikat Mah Bayu Engineering Malaysia Sultan Berhad, syarikat elektrikal dan solar profesional Malaysia, kita memang buat 2 atau 3 atau 4 atau lebih DB di sesebuah rumah bergantung pada bajet customer dan bergantung pada saiz rumah. Ini DB nombor 2. DB ni dia kontrol untuk bahagian living area, bilik dan bahagian luar. Walaupun rumah belakang sana, bahagian dapur dah roboh, power dah short, wiring dah berlaku litah pintas, tak boleh on, bahaya, kita switch off kan dia untuk kerja-kerja tukang buat rumah baru dan sementara nak wiring baru, bahagian lain tidak terganggu. Tetapi kalau satu rumah hanya ada 1 dB sahaja, bila berlaku kes macam rumah ni, satu rumah tak boleh supply power. Susah tak? Okay, saya on 2. Ni 2. Dan kita punya sistem sistematik. 2 kita buat. Tu lampu luar nampak tu. Lampu luar pagar nampak boleh?
Tu lagi. Nampak? Sistematik kita buat. Mak Bayu buat. 5 tahun lepas kita buat. Jadi kalau ada masalah berlaku di bahagian dapur atau bahagian DB dia sini. Ni DB dia. Ni DB dia. Dan kalau anda lihat so ini tak cantik, dia buruk. Ni bukan salah kita, ini salah tukang. Tukang rumah yang buat rumah ni memang low class punya tukang. Nampak dia buat baru 5 tahun dah crack sini, crack sana. Nampak tu? Nampak tu? Crack sini, crack sana. Ni memang low class punya tukang lah. Nampak ni, crack sini. Kalau dia tengok video ni, engkau sedarlah diri kau tu buat rumah orang macam ni. Kau berkat tak berkat rezeki kau dapat tu. Boleh 5 tahun nampak tu. 5 tahun. Bukan salah kita. Swiss yang sengit-sengit tu salah tukang. Dia plaster tak cantik. Okey. Jom ini bahagian nombor 1. Okey, ini bahagian nombor 1. Bahagian sini kita sedang berkemas nampak tu. Habuk tengah berkemas nak raya. Okey, bahagian sini toilet, bahagian belakang ni Farid. Bahagian bilik sana dan bahagian bilik sini ada DB lain. Okey, ada DB dia. Ini DB dia. DB ni dia kontrol untuk mana? Untuk garden dekat luar, untuk bahagian sini. InsyaAllah jika berlaku apa-apa masalah di bahagian sini saja yang akan trip. Akan tidak boleh guna power. Bahagian lain boleh guna sebab ada 3 DB dan 3 bahagian. Itulah sistematiknya Mak Bayu Engineering Malaysia Sdn Bhd punya sistem. Sebab tu harga kita sangat mahal. Jadi di sini saya buktikan kepada anda semua tuduhan-tuduhan, tomahan-tomahan, fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada kita oleh wayman-wayman tai kucing kat luar sana yang mereka kata tak perlu pasang 3 DB, 4 DB, 5 DB, tak perlu. 1 DB dah cukup. Mak Bayu sembelih customer. Mak Bayu suka pau duit customer. Benda tak perlu pasang. Anda lihatlah sekarang apa yang tak perlu. 4 tahun lepas saya siap buat wiring untuk banglo ni, bahagian dapur kena 4 pokok durian, kena buat balik, wiring semua banyak short. Sedangkan rumah bahagian lain semua boleh pakai macam biasa. Bahagian lain power masih boleh supply seperti biasa dan customer tidak terganggu. Hanya switch off bahagian yang problem untuk tukang buat repair, itu saja. Dan untuk future nanti kalau rumah ni insya-Allah akan dibagikan kepada mak bapak saya kaya tuan, insya-Allah mak bapak saya kaya. Mak bapak saya banyak harta dengan izin Allah. Bongkak free statement saya ni untuk menaikkan kemarahan haters saja sebenarnya. Jadi saya perlu buat statement macam ni untuk haters marah saya dan haters membengkak dengan saya dan mereka akan komen macam-macam di ruang komen. Mereka akan share video ni, kata saya ni sombong dan insya-Allah view akan lebih pergi jauh. Jadi tuan-tuan jangan terasa hatilah, ni konten saja. Dan alhamdulillah bapak dengan mak saya banyak rumah, banyak tanah. Dan rumah ni banglo ni dibagikan kepada adik perempuan saya. Dan insya-Allah mungkin masa adik perempuan saya besok ambil rumah ni, wiring masih baik lagi. Tapi mungkin masa adik perempuan saya nanti serahkan rumah ni pula kepada anak beliau, masa tu mungkin anak beliau kena wiring balik. Dan pada waktu tersebut mungkin harga wiring sangat mahal. Sebab mana ada benda yang kekal. Kita makhluk semua ada expired. Ada wear and tear. Jadi mungkin anak buah saya besok bila dah ambil rumah ni, nak wiring balik, tak terbeban. Tak perlu buat wiring satu rumah. Boleh buat step by step. Bergantung pada kemampuan. Mungkin tahun pertama, buat wiring untuk bahagian sini dulu. DB ni, buat wiring bahagian sini dulu. Siapkan dulu. Kecil je tak besar, nampak? Ruang ni kecil tak besar. Jadi modal, bajet tak besar. Jadi bila tahun kedua, kumpul-kumpul duit, tahun kedua atau tahun ketiga ada duit, buat pula wiring untuk bahagian sini. Rumah dah ada kan? Rumah dah ada kan? Daripada moyang dia, pergi ke wan dia, pergi ke mak bapak dia, mak dia, pergi ke dia pula. Rumah dah ada, dapat mampu saka. Tak ada hutang, tak ada loan dah. Cuma kumpul duit untuk buat wiring saja. Tahun kedua, buat wiring bahagian sini pula, bahagian luar. Kawasan tak besar. DB dia dah siap dah, pakcik dia buat kan. DB ni, yang kabel kecil-kecil tu, dia boleh tahan dalam 50 tahun macam tu. Tapi kabel besar tu boleh tahan lagi lama, mungkin 100 tahun. Tak rosak. Jadi jangan risau. Pakcik dia dah siapkan dah. Okey. Jadi tahun ketiga mungkin boleh buat bahagian sini pula. Dapur sini. Okey, mari sini Farid. DB dah siap. Tidaklah terbeban. Nampak sini. Kabel kecil-kecil ni,
Dia boleh tahan dalam 50 tahun macam tu, insya-Allah lah. 50 tahun dia akan rosak lah, 50 tahun, 60 tahun. Tapi kabel besar-besar ni, dia boleh tahan sampai 100 tahun pun tak ada masalah. Rasa 200 tahun tak ada masalah. Sebab kabel dia memang dicipta untuk ketahanan yang kuat. Jadi walaupun rumah ni besok dah sampai ke daripada nenek saya, pergi ke mak saya, pergi ke adik saya, pergi ke anak buah saya pula, masih kabel besar ni masih boleh bertahan lagi. Mungkin sampai ke anak buah saya punya anak pula pun masih baik lagi. Nampak tak? Macam mana sistem bioengineering Mr. Berhad set up untuk sesebuah rumah punya wiring. Okey, alhamdulillah panjang lebar saya dah bercerabih ni. Saya dah berceramah kepada anda untuk memahamkan anda tentang sebab apa harga saya sangat mahal, sebab saya sistematik dan berkualiti tinggi. Okey, insya-Allah jadilah raya ni mak saya dah pasang lansir-lansir ni. Wah, raya tahun ni dapat rumah baru Walaupun dah runtuh, dapat buat rumah baru, dapat lansir baru, tingkap baru, wiring pun wiring baru. Kalau wire lama boleh pakai balik, tak boleh pakai buat wire baru lah. Sampai di sini saja saya punya video untuk konten kali ini. Nampak atas tu semua ni? Tak ada lampu tu nampak semua tak ada lampu kita check balik. Wire ni kalau boleh pakai balik. Kalau tak boleh pakai, bahaya tu buang je lah. Jadi, tuan-tuan dan puan, itulah sebabnya kenapa syarikat Mah Bioengineering Malaysia Sdn Bhd, bila kita buat wiring, kita akan buat 2, 3, 4, 5 atau lebih dB dalam sesebuah rumah, bergantung pada saiz rumah. Sekiranya customer tiada bajet, baru kita pasang 1 dB saja. Kalau ada bajet, kita pasang banyak dB dan harga kita sangat mahal. Sebab apa? Sebab inilah dia. Kebaikan untuk anda juga, customer-customer saya. Saya Muhammad Azrizal Aziman. Saya pengarah syarikat Mah Bioengineering Malaysia Sdn Bhd. Saya penulis 5 buku elektrik dan solar terbaik di dunia. Bestseller selama 11 tahun berturut-turut. Saya pakar elektrik Malaysia. Saya pakar kilat Malaysia. Saya pakar solar Malaysia. Terbaik. Bye-bye. Dah siap pasang body. Saya dan Farid yang buat. Lampu dah siap dan ni semua lurus Lampu sini ke sana lurus. Kita pakai laser. Kipas dah siap pasang. Nampak laser kita ni? Nampak laser? Kita ikut lurus, cantik. Lampu dah siap pasang. Kipas, lampu. Kita nak fitting saja. Kita dah fitting nanti. InsyaAllah kita test tengok menyala tak menyala. DB pun kita dah setting balik. Untuk bahagian dapur sini, tadi lampu pun tak ada kan. Ni dah renda lah. Kita pakai lampu. Okay, walaupun satu lampu je dia terang sebab kita pakai watt yang sangat tinggi. Okay, lampu dah siap. Ikut tepi sana. Turun. Kemas kita buat cantik. Pergi sana. Ni wire asal kita tutup pakai junction box. Dan itu plug asal kita cover pakai junction box. Saya buat band turun ke plug sini. Alhamdulillah. Siap. Okay, insyaAllah. Kita fitting dulu. Dah siap nanti kita tunjuk lagi. Terbaik. Alhamdulillah. 7:30 malam dah berbuka puasa. Dah siap kita start ni pukul 1 lebih tengah hari. 7:30 dah siap. Memang lajulah kita buat. Alhamdulillah. Dan semua ni lurus pakai laser. Nampak tuan-tuan? Lampu dah siap pasang. Kipas dah siap. Lampu ada 2 kipas. Memang sejuk dekat sini. Lampu dah siap. Ini Farid yang pasang Farid yang pasang. Saya bahagian belakang sana. Kalau anda lihat dekat sini, semua plug dah function. Ni semua dah function Ada 2 plug kita bagi dekat sini. Ada 2 plug lagi. 4 plug. DB dah pasang balik. Ada 6 plug. 8 plug. 8 plug dekat sini. Dan ni yang roboh tu dekat sini, yang runtuh. Ini memang total loss ni. Habis roboh ni. Siling tak boleh pakai dah. Bumbung tukar baru. Sini pun kena pokok juga. Roboh juga ke bahagian sini. Jadi mak saya buat balik 0.5 Farid. Buat semua ni. Ni dinding tukar baru Dinding tukar baru. Ini semua tukar baru. Semua buat baru ni. Ini semua buat baru. Ni semua papan dulu ni. Papan. Tukar batu. Dan alhamdulillah. Kita dah pasang. Saya dengan Farid dah pasang lampu. Ini bahagian saya buat kat sini. Kalau tengok dekat sini. Plug tu. Wire tu terjuntai asalnya tadi. Video yang mula-mula kita buat. Cantik kita buat. Kita band. Dah function dah tu. Ni pun semua dah function dah. Water heater dah function. Mak saya dah basuh baju dah kat sini. Okay. Kalau tengok dekat sini pun. Bilik mandi. Lampu dah menyala. Ni dah menyala. Ni belum repair lagi. Nanti tukang repair. Tukang balik kampung raya. Nanti lepas raya baru buat. Tapi okey lah.
Kat rumah ni ada banyak toilet. Luar toilet, depan toilet, sini ada toilet. Dan lampu ni kita buat di sini. Dia turun ke Swiss, T, pergi kat sana. Pakai junction box. Lampu ni special dia adalah 72 watt. Sebiji je mentol ni macam 2 biji mentol biasa. Mentol biasa yang biasa kita pakai yang kecil macam tu, ini 36 watt. Ibaratkan 2 biji guna mentol yang ni, sebiji cukup. Nampak? Walaupun dia sebiji dekat sini, terang seluruhnya. Jadi sekarang ni kita dah ada teknologi baru, mentol 72 watt. Anda tak payah pasang lampu banyak-banyak dah. Kalau anda nak jimat kos wiring, pasang sebiji lampu je, tapi terang dia macam 2 biji. Tengok, mentol pun besar. Dah 0.5 Farid, nampak? Alhamdulillah. Okey, dah settle lah kerja kita. Okey, tuan-tuan dan puan, kepada anda semua, kalau anda berminat ingin menggunakan servis profesional, electrical, Mahir Bayu Engineering Universiti Berhad, servis terbaik, sistematik, spek yang padu, safety, insya-Allah tahan lama, jimat bil elektrik, material yang terbaik, waranti sehingga 5 tahun, anda boleh kontak nombor di bawah. Saya Muhammad Azrizal Aziman, saya pengarah syarikat Mahir Bayu Engineering Universiti Berhad. Saya penulis 5 buku elektrik dan solar antara terbaik di dunia, best seller selama 11 tahun berturut-turut. Saya pakar elektrik Malaysia. Saya pakar kilat Malaysia. Saya pakar solar Malaysia terbaik. Bye-bye.